Cik! Cik! Nak beli? Ya. Dah kenapa kau buang tabiat ni, Pak Meon? Pakai topeng bagai. Pak Meon ayah saya, Cik. Saya Kamara. Ya ke kamu ni? Ya. Apa pasal rambut kurang tu? Pakcik, tak baik tahu bergelar-gelar. Bulan puasa. Berdosa. Tak, Pakcik tanya je. Kamara, kamu datang ni nak beli apa? Saya nak beli gula-gula. Gula-gula? Kau lupa ke? Hari ni kan bulan Ramadan. Kau tak puasa Puasa, Cik. Saya beli untuk berbuka. Kalau ya pun nak buat berbuka, Kamarul, datanglah petang sikit. Ni baru pukul 9 pagi. Beli awal tak galak, Cik. Yelah, macam-macam kamu ni. Belilah, nak apa? Nak ni 2. Ni 2. Kau nak 2 je, kau ambil 3 tu. Tak apa, Cik. Nanti kira. Ni 2, Cik. Berapa semua, Cik? 2, 4, 6, 8. RM2. Sekejap, Terima kasih. Okey. Kamarul, balik tu nanti kirim salam kat Pak Meon. Waalaikumsalam. Aku kirim salam dekat ayah kau. Ya, Cik. Nanti saya bagi tahu kat ayah saya, Cik. Ya, salah, Okey, Cik. Macam-macam budak zaman sekarang. Acik! Oh, Acik! Acik! Ya, kejap. Kamu lagi, Kamarul. Kan tadi baru datang. Nak apa lagi? Bila masa saya dah datang, Cik? Saya baru je sampai sini. Buat lupa pula. Tadi dah datang. Siap pakai topeng lagi. Acik! Saya mana ada topeng? Acik salah orang ni. Kau jangan nak main-mainkan pakcik tau. Tadi kau pakai topeng kucing. Yang pakai baju warna hitam. Tracksuit. Betul. Rambut kurang. Kepala besar. Lah, Cik. Itu pun Acik tertukar ke? Itu ayah saya lah. Saya ni kat sini. Ayah kamu? Pak Meon? Iya, dia baru je keluar rumah tadi. Saya datang ni, saya nak pesan dekat Acik. Pesan apa? Kalau ayah saya datang dekat sini, Acik jangan jual apa-apa dekat ayah saya. Dah kenapa pula? Ayah saya tu tiap-tiap tahun, setiap kali Ramadan, dia gastrik. Bulan biasa tak ada pula gastrik. Macam tu? Iya. Dia nak menipu tak nak puasa? Bukan setakat ayah saya je. Acik pun kira bersebahak ni. Ayah saya mungkin dia dah masuk hutan ni, dah berbuka apa. Pakcik tak tahu. Dia datang, dia cakap dia Kamarul. Dia nak beli coklat untuk berbuka. Samalah, Cik. Berdosa tahu jual kepada orang yang tak puasa. Mana boleh macam tu? Pakcik tak tahu. Dah lah, Cik. Saya nak cari ayah saya ni. Habis tu macam mana ya? Mana saya tahu? Dah jumpa dah ayah kamu? Ini dia ni. Dah balik. Dah balik. Okey. Alah, kantor lah. Makan kat sini lah ayah. Sini.